Ramai yang tanya saya, berbaloi ke melabur dalam Saxenda? Jawapan saya, yes, berbaloi every penny. Saxenda ialah sejenis injection pen yang berfungsi untuk mengawal selera makan, especially untuk mereka yang mempunyai masalah overweight dan juga obesity. Ia lebih bermanfaat untuk mereka yang sudah ada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Hai semua, saya Dr. Zulaika. Ramai tak sedar, masalah berat badan bukan hanya isu penampilan. Ia juga menyebabkan masalah berdengkur semasa tidur, terkucil disebabkan otot pelvis yang lemah, sakit sendi dan juga sesak nafas. Bila berat turun, penyakit ini juga akan berkurang ataupun hilang terus. Tak ke berbaloi tu, hidup pun akan lebih bermakna dan lama dengan yang tersayang. Ada yang tanya juga, kalau berhenti Saxenda, berat akan naik balik ke? Jawapannya, mestilah kalau kita tak ubah gaya hidup. Saxenda sama juga macam ubat kontraf, boleh digunakan jangka panjang untuk mengawal selera makan, termasuklah even after dah capai berat badan ideal. Tapi kalau selepas berhenti anda kembali kepada tabiat lama, berat badan memang berisiko untuk naik semula. Samalah ubat lain pun macam tu juga. Fungsi utama Saxenda ialah sebagai alat bantu untuk anda belajar dan bina gaya hidup sihat yang berkekalan. Jadi, jangan bergantung kepada ubat semata-mata. Gunakan ia sebagai permulaan kepada perubahan gaya hidup yang lebih sihat.